Kalau kita bercakap pasal sakit kaki ni, dia adalah satu istilah yang luas lah. Kaki itu merangkumi sama ada daripada jari-jari kaki, atau dekat pertengahan kaki, dekat ataupun di belakang kaki, iaitu di tumit, ataupun keseluruhan kaki itu sampai ke bahagian betis. Bila kita bercakap sakit kaki ni, banyak benda yang kita boleh kategorikan lah. Kebanyakan kalau kita bercerita pasal sakit kaki ni untuk peringkat umur yang pasal mak. Contohnya kalau peringkat umur seperti itu, selalunya disebabkan sakit sendi. Sakit sendi ni pula kita ada beberapa sendi dekat kaki, sama ada sendi, kita panggil sendi buku lali itu sendiri, ataupun subtalar, ataupun midfoot, ataupun forefoot pain, iaitu bahagian depan, bahagian tengah ataupun bahagian belakang. Jadi sendi di situ pun ada banyak jenis. Jadi untuk memahamkan keadaan sama ada sakit itu punca daripada sendi, ataupun ada juga keadaan disebabkan oleh tisu, iaitu tisu tu sama ada, kalau kita kategorikan, sama ada daripada muscle tu sendiri ataupun daripada tendon yang mengelilingi ataupun ligamen yang bagi stability pada kaki itu sendiri. Untuk menjelaskan satu demi satu tu, kita perlu tahu secara detail bagaimanakah sakit tu. Adakah sakit tu bila berjalan, ataupun sakit tu adalah dalam kedudukan statik, ataupun sakit tu sentiasa ada sepanjang masa ada. Jadi bila kita faham dari segi sudut tu, baru kita boleh perjelaskan dan kita boleh tahu satu persatu demi tentang sakit itu sendiri.